Kita ada juga powder dari Jepun. Marukyu Koyamen. Yang ni Isuzu. Okey, kita ada Wakatake dan juga Isuzu. Dan untuk Isuzu ni kalau matcha latte kita pakai 6 gram. Kita sieve dahulu. Untuk susu pula kita guna ni fresh milk. Kita tak pakai susu UHT. Kita tak pakai susu full cream. Tuang sikit. Kita lepas tu kita kucah. Isuzu ni memang mahal sikit lah. Tapi memang sangat-sangat berbaloi. Dia punya bau dia. Melalui bau tu pun korang dah boleh tahu dah dia punya rasa dia macam mana. Tak tahulah korang nampak ke tak ni. Baki susu tadi kita letak dekat sini. So korang tuanglah matcha tadi. Ush. Kita dah lama jual kita bukan baru-baru ni je jual. Memang ada je dekat menu yang tahu je tahu. Sebab harga dia mahal sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Dia macam almost tak ada pahit langsung. Rasa umami tu sangat-sangat sedap di lidah. Macam biasa nak tambah gula pun boleh. Tak nak pun boleh. Kalau nak tambah gula free sahaja. Tapi biasa macam mama ni kita tak tambah gula tau.